Ramai orang fail nak bina tabiat ni bukan disebabkan oleh depa malas, tapi disebabkan oleh depa mula dengan satu sasaran yang sangat besar yang depa tak boleh nak capai. Nak baca buku yang besar ataupun hampa nak workout 45 minit, terus hampa nak kena buat konten yang banyak. Niat tu memang cantik tapi masalah depa bila otak tengok tugas tu terlampau berat, terus otak jadi jam dan terus depa kata esoklah kita mula, esoklah kita mula. Dan benda tu yang menghalang founder business untuk start mula berubah. James Clear dalam buku dia The Atomic Habits ada bab. Dia kata untuk merubah kita punya tabiat ni, dia cadangkan buat 2 minute rule, iaitu kecilkan tabiat sampai boleh kita buat dalam masa 2 minit. Kalau nak baca contoh, okey baca dalam masa 2 minit dulu. Make sure dah jadi habit. Kalau nak workout, buat senamannya 2 minit secara konsisten setiap hari. Nak buat content, start dengan record 2 minit. So, ini adalah 2 minutes rule yang James Clear suggest untuk ubah habit. Kita tak perlu paksa diri untuk siapkan benda yang terlalu besar, target kat hujung. Kita just mula dengan benda yang paling mudah kita nak buat supaya benda tu kita start. Bina langkah pertama yang terlalu mudah supaya kita punya mindset ni tak tolak. 2 minit hari ni boleh jadi satu disiplin yang bertahun-tahun yang kita buat. Dia satu permulaan.